ke Mak hari ni nak masak benda? Hari ni Mak nak try buat gulai ikan masin ni ala-ala alik Kelantan ni. Sedap. Dia lebih kurang macam gula kunyit kuah Terengganu juga. Sebenarnya lebih kurang je gula-gula ni, cuma nama kot dia eja-eja sikit, lepas tu tambah bahan sikit, kuah ni kurang sikit. Gitulah. Ni antara bahan-bahan hak kena ada bawang merah, kunyit, kuah, lepas tu bawang putih. Selagi Mak ditambah tu, kita blend. Koyok tu. Lepas tu kita blend lah. Kunyit kuah ni kalau nak sedap lagi guna hot fresh lah. Jangan guna hot debu. Tapi kalau tak ada arah, guna je, tak apa pun. Ni santang Mak bubuh nak blend sekali dengan santang tu, sebab santang beku dalam peti. Jadi bubuh sekali dengan bawang-bawang tu, kita blend sekali lah, senang sikit. Bubuh air sikit. Lepas tu kita meseng biar dia hancur lumat gitu. Gitu. Lepas tu senang sangat-sangat je gula ni, tak payah pakai repah-repah. Ada juga orang letak repah. Tapi hari ni Mak nak buat simple bodoh gitu je. Nak letak bawang gitu je, bawang kunyit kuah. Lepas tu kita pun masak biar dia panas gelegak sikit tu. Kita letak lah ikan masin. Gunalah ikan masin benda-benda pun. Ni ada ikan talang seekor ni. Jadi lah. Basuh bersih-bersih, kerak kecil-kecil. Bubuh ni nenah. Ni Mak guna nenah manis ni. Kalau nenah hak putih, ia kena celor dulu. Nenah hak masak biasanya. Tapi ni Mak guna nenah manis, jadi tak celor pakai bubuh gitu je, sebab dia manis dah. Dia tak rasa pedar tu. Dia pedar ke dia panggil. Bila masak dah sikit tu, boleh ada bubuh perasa. Letak garam sikit, garam tak banyak lah sebab ikan masin kan. Tapi letak kat sikit garam, gula, ajinomoto, ikut selera kita lah. Lepas tu ni kita buah timung. Dia boleh kok nak buah kacang ke benda ke. Mak nak buah timung hari ni. Ada tengok godek-godek dalam peti ada timung. Lepas tu Mak tengok resepi ni daripada Kelantan tu, di bubuh ni lada sarak. Jadi kita bubuh lada sarak etek rasa nak makan hak alik orang Kelantan. Jadi kedai ni saya kalau awak tengok ni gula hak macam biasa makan nasi belauk pagi-pagi tau. Dia style gula kuning gini. Nak letak ikan air pun boleh, ikan masin pun boleh. Gitu je. Kadang-kadang puas agak nak mikir nak lauk benda lah, musim-musim nak tular, kita ubah sikit-sikit je. Biasa bubuh rempah, hari ni kita tak bubuh rempah. Kalau nak letak tumbar ke, jintan manis ke, jintan putih ke, boleh, tak ada masalah. Kita nak makan, kita ejah diri ikut selera kita. Senang je. Lepas tu tunggulah sampai dia masak. Beres dah, boleh makan nasi panas-panas. Sayur-sayur ada dah dalam tu tau. Jadi ada kalau nak tambah ikan goreng ke benda ke sikit-sikit lagi, beres dah. Kalau selauk ni pun tak ada masalah dah. Saya awak try senang dah lalu ni. Selamat mencuba.